Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, aku buka puasa hari ni dengan buldak ramen cheese pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng cornflakes. Aku pun nak buat juga macam tu. So kita cecah pula dengan mayonis pedas. Semua pedas. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam aku cakap sebelum ni guys, aku kalau masak InsyaAllah menjadi. Tengok, sedap tak sedap? Siapa lagi nak puji diri sendiri kan? Kalau tak diri sendiri puji. Lagi sekali, kerengupan dia. Tak susah guys. Tapi tepung dia aku pakai 2 layer. Aku pakai tepung bistari. 1 layer letak tepung dengan air. Lepas tu salut pula dengan tepung tepung saja, tak payah letak air. Kemudian letak telur, salut dengan telur, baru salut dengan cornflakes. Wish, sedap pula lagi daripada ramen ni. Macam ayam ni, terpulang kat korang nak pakai apa. Korang nak pakai drumstick ke, korang nak pakai kepak ke, apa ke, terpulang. Macam aku pakai ni chicken fillet, senang. Dia tak ada tulang,